Good morning everyone. Saya Iman dari TVPSS SMJK Samin. Tidak lama lagi, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mari kita tanya cikgu-cikgu dari SMJK Samin macam mana persiapan raya mereka pada tahun ini. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tanya cikgu beberapa soalan? Salam Iman. Boleh? Tanya apa tu? Bagaimana persiapan raya cikgu pada tahun ini? Persiapan raya cikgu pada tahun ini alhamdulillah so far berjalan dengan lancar. Saya dah beli baju raya, dah beli kuih raya juga, dan juga saya dah servis kereta untuk perjalanan balik kampung yang lebih selamat. Persiapan raya saya pada tahun ini, saya dah buat beberapa kuih raya. Lepas tu saya dah kemas rumah lah. Persiapan raya saya macam biasa, beli kuih raya, beli baju raya. Habis. Persiapan raya saya tahun ni tak banyak. Saya cuma beli kuih raya, kemudian beli beberapa baju raya lah. Persiapan cikgu pada tahun ini alhamdulillah semua dah settle, baju raya, biskut raya semua dah beli. Cuma rumah lah mungkin nak kemas sikit. Baju raya cikgu warna apa? Baju raya saya warna merah. Tahun ni warna hitam. Oh, baju raya saya warna hijau. Baju raya saya warna krim. Tahun ni kita orang dah decide satu family colour grey. Saya warna merui. Okey, seterusnya, apakah cuaca hari raya yang cikgu paling suka? Saya suka cuaca hari raya yang saya suka lemang. Juadah hari raya yang paling cikgu suka adalah lemang dengan daging dendeng. Juadah hari raya yang paling saya suka ialah saya suka rendang dan ketupat. Juadah yang saya paling suka dessert, yang saya paling suka kek lapis Sarawak. Juadah hari raya paling saya suka, paling saya suka ialah sate dan nasi biryani. Juadah hari raya yang paling saya suka ketupat palas makan dengan rendang. Juadah hari raya yang paling saya suka ialah ketupat and lemang, especially with rendang ayam. Cuti raya ni cikgu balik ke mana? Cuti raya ni saya akan balik ke kampung ibu saya di Jerantet, Pahang. Saya beraya dekat sini je sebab saya memang orang sini. Cuti raya ni saya balik kampung ke Kelantan. Raya tahun ni kalau ikut term rumah mertua lah tahun ni. So raya ketiga baru saya balik Kelantan. Saya balik Penang. Tahun ini saya balik ke Kelantan bersama dengan isteri. Okey, baiklah cikgu. Akhir sekali, sedikit ucapan daripada cikgu. Okay, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua muslimin dan muslimat, terutamanya warga muslim di SMJK Samin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Iman. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua warga sekolah. Ucapan raya, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya kepada semua. Kepada semua, semoga perjalanan pulang semua baik-baik semua. Kalau sangkut jam, bawa bekal ya. And Selamat Hari Raya to you. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua yang beragama Islam dan juga semua kaum yang ada di Malaysia. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya untuk warga SMK Samin, terutamanya warga Muslim lah, kepada guru dan pelajar semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua guru Samin. Terima kasih cikgu atas kerjasama yang diberi. Terima kasih cikgu atas kerjasama yang diberi. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Selamat Hari Raya cikgu. Hari Raya. Thank you. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.
kepada semua warga sekolah. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan salam Aidilfitri kepada semua yang merayakan. Selamat Hari Raya. Salam sejahtera. Saya diambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan kepada semua warga Samin. Ambil kesempatan ini, saya ingin mengucapkan juga selamat bercuti ya. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya kepada semua warga Samin. Langit cerah, burung berkicau, guna mekar, hidapi titik. Aidilfitri datang, cahaya bersilau. Salam dari TV PSS Samin sepenuh hati. Sekian sahaja daripada saya. Selamat Hari Raya semua. Bye.